Tabir urus yang baik serta disiplin fiskal merupakan tunjang penting dalam mengekalkan transformasi ekonomi Malaysia yang berterusan serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberi impak sebenar kepada kemajuan sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agenda reformasi dan transformasi kerajaan tidak akan berjaya tanpa terlebih dahulu menangani isu-isu berakar umbi seperti rasuah, kebocoran dan salah urus yang telah lama menghakis sumber negara. Dan saya fikir wajarlah saya lontarkan sedikit pandangan. Pertama, menyatakan perlunya transformasi untuk menjamin kelangsungan, kelestarian dan peningkatan keupayaan negara kita dari segi martabat, harakat dan darjat. Dan keduanya membicarakan bahawa prasyaratnya ialah tata kelola pemerintahan yang harus terima secara tawaduk kelemahan-kelemahan dan perbaiki kebobrokan dalam sistem. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha penguatkuasaan terkini oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia RM, PDRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri membolehkan kerajaan memulihkan dana sebanyak 15.5 bilion ringgit yang diseleweng dan diseludup dalam tempoh 2 tahun. Perkara ini membuktikan melalui tabir urus yang efektif, penguatkuasaan yang teguh serta integriti yang tinggi, kebocoran dapat dicegah serta mengalihkan sumber kekayaan negara ke arah yang lebih produktif dan adil. Datuk Seri Anwar turut menyatakan reformasi fiskal yang dilaksanakan di bawah Kerajaan Madani termasuk rasionalisasi subsidi dan perbelanjaan yang disasarkan adalah penting untuk memulihkan kestabilan ekonomi jangka panjang sambil melindungi golongan berpendapatan rendah. Beliau menegaskan tiada negara dapat mencapai kemajuan mampan tanpa meletakkan transformasinya berasaskan prinsip tabir urus yang baik, ketelusan dan accountability. Selain itu, beliau menyeru entiti korporat termasuk Permodalan Nasional Berhad PNB dan Khazanah Nasional Berhad agar menyokong usaha reformasi kerajaan dengan mengamalkan piawaian etika, mempertingkatkan ketelusan serta membantu dalam penyampaian perubahan dasar kepada rakyat.